tak kisahlah kalau aku kena jaketan tu juga. Aku tak kisah kalau aku mati dengan mak aku kat dalam. Aku kena keluar. Aku rela mati aku dengan mak aku kat dalam. Bagilah aku masuk. Kalau kau ada mak kau Nazak, kau tak masuk kali terakhir, kau jumpa macam mana? Apa perasaan kau? Ya puan, saya faham. Tapi masalah sekarang penyakit ni sangat-sangatlah contagious. Senang berjangkit. Sekarang ni satu dunia puan dah kena serang. Dia lebih kurang macam COVID puan. Yang dari Wuhan, China tu ke? Tak sejauh tu, lambat sampai. Ini dekat sikit. Bala aku mencerdas. Kau ni doktor ke apa? Aku tengok lanyard kau terbalik. Baju lain colour. Seluar lain colour. Dengan kasut nak pergi jogging. Kau ni doktor ke apa? Sebenarnya macam ini. Dia ni asisten doktor. Doktor, ya Allah, malam tadi dia makan petai basi. Hari ni dia cekik-bengik sampai terkincit. Pula, apa masalah korang ni? Aku nak jumpa mak aku nak tolong. Tak apalah dah. Kerja dia dengan doktor tu lebih Aku tak elak. Aku nak tengok mak aku daripada jauh ni. Aku tak boleh. Tak boleh. Suka.